Ada yang tanya saya, untung ke simpan 1 gram 1 bulan? Jika tuan-puan konsisten simpan 1 gram 1 bulan, 12 bulan tuan-puan akan dapat 12 gram emas. Yang mana nilai untuk 12 gram hari ni dah bernilai 7,600 lebih. 1 tahun kemudian, saya yakin 12 gram yang anda dah berjaya simpan ni akan bernilai lebih daripada 7,600 ringgit. Simpanan emas ni sangat-sangat ajaib. Sebab bila kita simpan dalam bentuk emas, kita akan jadi lebih konsisten. Dan kita rasa nak tambah dan tambah lebih banyak gram emas. Tetapi benda ni berbeza kalau kita simpan dalam bentuk duit. Simpan dalam bentuk duit makin lama makin sikit. Sebab kita akan rasa nak terguna. Dan benda tu memang sifat duit. Sifat duit adalah untuk dibelanjakan, bukan untuk kita nak simpan. Dekat tangan saya ni adalah 5 dinar emas, yang mana berat dia 21.25 gram. Nilai untuk 5 dinar hari ni dah bernilai hampir RM14,000. Cuba tuan-puan bayangkan, jika bawa RM14,000, pasti kuantiti dia makin lama makin sikit, betul tak? Tapi kalau bawa 5 dinar ni tak mudah untuk kita belanjakan. Sebab banyak testimoni penyimpan emas dapat lansaikan hutang sebab simpanan emas, dapat beli rumah dengan simpanan emas, dan juga dapat mengerjakan haji ataupun umrah hasil kumpul emas. Emas ni juga bukan sahaja dapat rawat sifat boros berbelanja, tapi dapat juga bantu capai satu persatu impian kewangan kita dalam kehidupan. Jadi tak ada masalah pun nak simpan 1 gram 1 bulan, nak simpan 5 gram 1 bulan, ataupun nak simpan 100 gram 1 bulan pun boleh, ikut pada bajet masing-masing. Bagi yang nak bermula, boleh terus isi beg biru dekat bawah ni, ataupun boleh tengok pin video saya ada pin satu video cara macam mana anda nak bermula. Dapat sesuatu tuan-puan? Nak lagi banyak ilmu emas dan kewangan? Teruskan follow saya.